Hai, selamat datang di channel Sameon. Okay, so hari ni aku nak main game Climb Up a Worm Tower. Okay, yang di mana ini adalah sambungan daripada part pertama. Okay, dan ini adalah part kedua daripada part sebelum ni. Okay, dan ya, kalau korang nak tahu, aku langsung tak lepas-lepas game ni. Tapi tak apa, okay, disebabkan kita nak mula lagi game ni, okay, kita mula part kedua dia. Tanpa kita cakap banyak-banyak lagi, mari kita main game Climb Up a Worm Tower part kedua. Okay, let's go. Okay geng, inilah dia. Inilah dia game cacing yang ditunggu-tunggukan oleh viewer. Itu part kedua dia. Okay. Belum apa-apa lagi dah ada kerusuhan dekat sini. Dan itu dia. Itu dia kawan lama Sameon. Itu dia cacing Alaska. Let's go. Cacing Alaska buat comeback guys. Okay, mari kita lari. Lari. Okay, dia tak perasan kita. Okay. Okay, balik. Balik. Ya Allah, meletup pula. Okay. Sabar. Okay. Kita dah jumpa dah celah dia. Okay. Kita nak lepas si cacing tu, kita kena at least jumpa dia punya kelemahan tau. Ataupun kita jumpa celah dia tau. Celah untuk kita lepas dia daripada cacing tu. Okay, mari kita speedrun. Weh, lari. Okey, akhirnya Sameon dah berjaya juga lepas daripada cacing Alaska tu ya. Okey, mari kita teruskan perjalanan kita. Untuk naik sampai akhir daripada menara ni ya. Sebab akhir daripada tower ni, okey. Alamak raya lagi. Geng, korang raya pakai baju raya warna apa geng? Cuba komen kat bawah sementara aku tengah kejar ni. Kita lompat sini. Okay, kita lompat sini dan kita jumpa dah celah dia. Okay, dah. Okay, kita dah jumpa dah kelemahan dia. Ya. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, mari kita speedrun. Okay, Alhamdulillah. Akhirnya Sameon dah berjaya juga melepasi stage yang dekat bawah tadi tu. Okay, Alhamdulillah. Mari kita duduk kat safe zone sini. And then kita lompat. Okay, dah jumpa dah kelemahan dia. Ya Allah, 2 ekor. Weh, 2 ekor weh. Relax lah weh. Weh, 2 ekor weh. Ya Allah. Mati lagi. Aku mati. Okay, akhirnya Sameon dah berjaya, okay, setelah banyak kali percubaan. Okay, itu cacing dia, okay. Okay, cacing dia 2 ekor, bai. Macam mana aku nak lepas ni kalau 2 ekor ni? Okay. Oh. Alamak, okay. Ada orang mati. Pancing dia, okay. Pancing dia pula dah. Pancing. Memang. Alamak. Tak apa, aku skip je lah video ni. Kejap dulu. Okay, akhirnya Sameon dah berjaya pun naik dekat level. Aku tak tahulah level apa ni. Tapi ya, tadi aku ada skip video untuk aku naik sampai ke level ni, okay. Memang level bawah tadi tu sangat-sangat susah lah. Okay. Oh, no. Wait, safe zone. Lompat. Kita dah jumpa dah celah dia. Okay, kita sudah jumpa dah celah si cacing Alaska tu ya. Gila lah. Let's go. Power Ranger.
Okey, akhirnya Sameon dah berjaya juga masuk level apa ni? Ini level apa ni? Ya Allah, buruknya level ni. Tapi kita tengok dia punya tekstur dia, batu-batu yang dah kotor, yang dah kering, yang dah rosak, semua dah rosak. Okay. Oh, no, ada cacing. Okey. Kita kena berbijak untuk bermain game ni ya. Kita punya kebijakan tu kita gunakan untuk lepaskan diri daripada cacing Alaska ni. Okey. Okey. Oh, lari. Wih, dah jumpa dah celah dia. Wih, easy. Easy gaming. Wih, lari. Pengenak weh, lari weh, pengenak. Weh, pengenak. Wih, ya Allah, wih, lajunya cacing ni. Wih, pengenak. Okey. Alhamdulillah. Okey, ini dia punya level ni. Allah, ni level apa ni weh? Ni level apa ni? Oh, okey, itu cacing dia. Okey. Ya. Pengenak. Lari. Ya Allah, dia 2 ekor weh. Terjun dulu. No. Alamak. Ya Allah, kena kejar lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, kena kejar lagi. Lompat sini. Okey, kita teruskan je. Easy gaming. Skibidi pop pop. The thing goes skrrrr. Oh, ada orang. Ya Allah, gila baik cacing dia. Kita kena perlu bersabar ya, okey. Sabar. Sabar. Jangan maju dulu, okey. Kita perlulah bersabar dan juga. Alamak. Are you kidding me? Kita dah terkepung. Ya Allah, ni orang apa ni weh? Ya Allah, orang apa ni? Nama serong. Ya Allah, abang banyak serong ke? Abang tu kena kutuk sebab banyak serong weh. Weh, hashtag jangan serong. Kalau tak nanti kena kutuk macam abang. Lari weh, aku tak nak kena makan weh. Ya Allah. Weh. Okay, jom weh, kita ikut serong. Kita ikut serong ni weh. Serong ni mesti saudara mara cacing tu kan. Kita tengok gaya pun dah memang saudara mara ke cacing tu dah. Weh, 2 ekor. Weh, 3 ekor. 3 ekor. Ya Allah, 3 ekor weh. 3 ekor weh. Tak expect weh. Ya Allah weh. 1, 2, 3 weh. Weh, relax weh. Ya Allah, ada naga kat sini. 3 ekor. Bukan 2 ekor, 3 ekor. I don't know. Okay, ya Allah. Ya Allah, weh, lari. Weh, ya Allah, ni macam mana aku nak lepas ni, ya Allah. Takut. Okay. Ya Allah, 3 ekor. Ya Allah, gelinya aku tengok. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. Kita kena pancing dia lah. Aku rasa kita kena pancing dia. Okay. Oh, weh, dah jumpa dah celah dia. Okay. Mari kita lari. Sumpah doh, ini aku rasa game paling tak relax aku main waktu bulan Ramadan. Ya Astaghfirullahalazim. Okay. Ni apa ni? Okay. Kita dah sampai dah level atas dia. Wih, gila doh. Ni apa benda ni weh? Ya Allah, tangan apa ni? Black hole slap. Gila doh. Black hole bye. Ni kalau black hole ni kalau aku tampar ni mesti melayang orang ni.
Ni apa ada kursi ni? Ya Allah. Ya Allah. Apa kursi dia ada muka weh? Penampar lubang hitam ni kita boleh apa weh? Ini yang lubang hitam Borara tu ke? Ni yang lubang hitam Borara Boboiboy ke? Yang kuasa black hole tu, elemental black hole tu. Wah, ada orang kat situ. Weh, naik weh, naik. Naik weh. So, mungkin itu saja untuk video kita kali ini dan bye bye.